Muhammad Akif Imran Asrul Nizam yang disyaki lemas dihanyutkan arus sungai Bernam Kampung, Sungai Nilam, Hulu Selangor ditemui meninggal dunia 4.36 petang 28 Mei 2026. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata kanak-kanak itu ditemui oleh unit pasukan penyelamat di air PPDA pada kedalaman 6 meter sungai sejauh 300 meter tempatnya jatuh. Difahamkan jasad mangsa dibawa ke pos kawalan bomba PKB dan seterusnya diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Asisten Komisioner Ibrahim Husin berkata, pihaknya menerima laporan kehilangan Muhammad Akif Imran Asrul Nizam pukul 1.45 petang semalam daripada seorang perempuan Melayu. Kanak-kanak itu disyaki lemas diselepas bermain di tebing sungai. Terdahulu operasi mencari dan menyelamat SAR, kanak-kanak lelaki itu diperluas hingga 3 km sebelum jasadnya ditemui